الخميس هو أحد الأيام المباركة في الإسلام وفي الأسبوع. Ini adalah hari Khamis. Hari Khamis adalah hari yang dianggap penuh dengan berkat dalam sepanjang minggu pada minggu Islam. وجاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تفتح أبواب الجنة في كل يوم اثنين وخميس فيغفر فيهما لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال: انظروا هذين حتى يصطلحا، فتؤخر المغفرة عن الأشخاص المتشاحنين في يوم الخميس وفي يوم الاثنين في الأيام الفاضلة المباركة. Dan dalam hadis yang sahih bahawa pada setiap hari Isnin dan hari Khamis, pintu-pintu syurga itu terbuka bagi hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ia menjadi terlewat atau terhalang sedikit bagi orang yang mempunyai perasaan yang bergaduh dengan orang lain atau pertengkaran dengan orang lain. Maka orang yang mempunyai sifat-sifat ini dilewatkan daripada mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. وفي الرواية الأخرى وهي صحيحة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال على الله في كل يوم اثنين وخميس فيغفر فيهما لكل عبد لا يشرك بالله شيئا. هذا المراد من الشرك الأكبر، إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال: انظروا هذين حتى يصطلحا. Dan dalam hadis yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun setiap amalan soleh kita ni dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan mengampunkan setiap hamba-Nya selagi mana dalam kitab amal solehnya itu ataupun kitab amalannya itu tidak mempunyai amalan syirik. Apa sahaja dosa akan diampunkan oleh Allah SWT, kecuali amalan syirik. Yang syirik di sini dimasukkan adalah syirik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Tuhan yang lain, dan juga tidak akan mendapat pengampunan dilewatkan dua orang yang mempunyai pergaduhan, persengketaan, sehinggalah mereka itu kedua-duanya berbaik-baik semula.